tahu kenapa simpan duit kertas boleh buat kita miskin senyap-senyap? Di sini saya nak kongsikan 5 risiko besar yang ramai orang tak sedar. Tapi sebelum tu boleh save video ini untuk rujukan akan datang. Risiko pertama, nilai ringgit jatuh. Ringgit Malaysia pernah jatuh 50% dalam masa setahun. Kalau ringgit jatuh sekarang, apa yang masih tinggal kepada kita? Hanyalah kertas yang tak ada nilai sebenar padanya dan cuma kepingan-kepingan kertas yang ditulis nombor sahaja. Kedua, mata wang boleh jadi tak laku. Dulu ada orang simpan duit pisang zaman Jepun. Akhirnya tak laku langsung. Yang dulunya jutawan jadi kosongan. Kalau negara jatuh krisis, duit boleh hilang nilai 100%. Ketiga, sistem kewangan boleh runtuh. Bila kerajaan banyak sangat cetak duit, duit itu sendiri dah tak ada nilai. Sejarah dah banyak kali tunjuk bila orang hilang kepercayaan, duit itu terus tak laku. Keempat, kuasa beli susut setiap tahun. RM100 sekarang tak sama dengan RM100 5 tahun lepas. Inflasi makan perlahan-lahan simpanan kita. Walau nombor dalam akaun tak berubah, nilainya makin kecil. Dan kelima, simpanan bocor. Sebab emosi simpan duit kertas ni mudah cair. Ada sale sikit terbeli, ada kecemasan sikit terpakai, akhirnya simpanan tak bertahan lama. Simpan duit memang perlu, tapi jangan semua. Untuk jangka panjang, kita kena fikir simpan dalam bentuk yang lebih selamat, yang kalis inflasi tak mudah cair dan kekal nilainya, iaitu simpanan emas. Jadi, jom ubah cara simpanan kita. Nak mulakan tabungan emas serendah RM100, boleh klik pin video saya 5 langkah mudah simpan emas dan saya akan bimbing anda sebaiknya.